Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak kena sentiasa tanamkan, iaitu dalam minda kita, dalam hati kita. Anak-anak kita pun sama. Kita katakan kepada ahli keluarga kita, Allah sayang kita. Dan kita nak kena bertafakur. Kita nak kena duduk fikir sekejap, fikir betul tak Allah sayang kita. Allah menghalang kita dari melakukan maksiat. Allah memudahkan kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghambat kita, menutup pintu-pintu maksiat, dan kita ada peluang untuk melakukan kebaikan lebih daripada melakukan benda-benda yang tak baik. Mungkin ada ahli keluarga yang kita tahu mereka dah lama dah sebelum wabak ni berlaku, mereka dah solat berjemaah di rumah, mereka melaungkan azan di rumah mereka, mereka mengaji, mengisi rumah mereka dengan keislaman, dan kita yang mungkin lihat betapa happynya mereka, kita pun nak macam tu. Ketahuilah, inilah kaum keluarga yang kita nak kumpulkan di dalam syurga nanti.